aku tengah water change, tengah kemas. Kalau korang perasan, batu-batu aku ni ada alga coklat. Alga coklat. Kalau jadi macam ni jangan risau, sebab ni normal. Ini adalah normal. Ini menunjukkan bahawa air akuarium ni terlebih nutrien. Sebab dalam akuarium ni dia tak ada pokok kan. Kau tengok dia main tangan. Dia tak ada pokok, jadi nutrien terlebih. Jadi apa kita perlu buat? Kita brush dia dengan ni, gigi. Kalau bersih-bersih, tukar air separuh, settle. Jangan risau kalau jumpa alga warna coklat ni tadi. Ni adalah normal. Ikan tak akan sakit. Okey, dah siap. Tinggal letak vitamin, letak bakteria, settle. Okey, buruk gigi lama je. Bersih.